Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 6 Al-Biruni yang saya hormati, kita teruskan dengan topik pecahan perpuluhan dan peratus. Okey, topik pecahan perpuluhan peratus. Kali ini kita pergi kepada standard kandungan perpuluhan, iaitu 2.21 standard pembelajaran mendarab perpuluhan. Mendarab perpuluhan dengan perpuluhan. Okey. Jadi mendarab perpuluhan dengan perpuluhan. Okey, jadi penting untuk tolong berikan perhatian supaya murid semua dapat tahu cara mengira apabila mendarab dengan nombor perpuluhan. Okey. Jadi contoh kita mulakan dengan yang senang dahululah. 0.7 darab 0.3. Okey. Senang je ni. Okey. Jadi cara membuatnya, yang pertama darab. Okey, kita akan buat darab. Okey, darab kita buat dalam apa? Dalam bentuk lazim lah. Darab hanya angka sahaja. Kita tinggalkan dulu titik perpuluhan biar dia dekat soalan saja. Okey. Jadi saya ulang, darab hanya angka sahaja. Okey. Jadi angka dia apa? 7 dengan 3 lah. Okey, dia akan jadi 7 darab 3. Senang je kan? 21. Dalam CV pun ada. 7 darab 3, 21. Okey. Jadi titik perpuluhan tu barulah kita letak apabila jawapan. Okey, pada jawapan ni baru berikan tumpuan lah, tolong berikan. Okey, pada jawapan. Okey. Tempat perpuluhan. Okey. Jadi pada jawapan jumlah, senang cerita jumlah tempat. Okey, jumlah tempat perpuluhan daripada soalan. Okey. Pada jawapan barulah kita kena kira. Okey, kira jumlah tempat perpuluhan daripada soalan. Okey. Jadi kat sini ada berapa? Sini ada 1. Sini ada 1 juga. Jadi 1 dengan 1 maksudnya 2 kali. Kan? Jadi jawapan kita 21. 21. Okey. Jadi mula dari belakang. Titik perpuluhan gerak 2 kali. 1, 2. Jadi 1, 2. Kat sini titik perpuluhan dia. Jadi jawapannya perpuluhan 21. 0.21. Okey. Itu cara mengira darab perpuluhan. Okey, mula-mula kita darabkan angka dia saja. Darab hanya angka saja. Okey, bila pada jawapan barulah kita kira jumlah tempat perpuluhan daripada soalan. Okey. Dan mula gerak titik. Okey, mula gerak titik dari pada
Okey, belakang ataupun kanan lah, kanan. Kanan jawapan ke kiri. Ikut ikut jumlah tempat perpuluhan. Okey. Jadi kena bagi perhatian betul. Saya ulang lagi sekali. Pertama contoh soalan, sifar perpuluhan 7 darab sifar perpuluhan 3. Yang kita buat hanya darab angka sahaja. Jadi ada 7 dengan 3. Jadi 7 darab 3 dapat 21. Pada jawapan ni baru kita tengok berapa banyak tempat perpuluhan yang dia ada dekat soalan. Dan daripada jawapan mula daripada belakang ke hadapan 2 kali. Sebab sifar perpuluhan 7 ni satu tempat perpuluhan. Sifar perpuluhan 3 ni pun satu tempat perpuluhan. Jadi ada 2 tempat perpuluhan daripada soalan. Pada jawapan kita gerak 2 kali. Okey. Mari kita tengok contoh yang lain. Okey, contohnya sifar perpuluhan sifar 5 darab contohnya 1.5 kan, ni contoh. Okey, jadi kita nak darab hanya angka saja dulu. Mula-mula darab angka je dulu. Jadi angka apa yang kita ada? Okey, kita ada angka 5 darab 15. Dalam bentuk lazim kita nak mudahkan, jadi 15 darab 5 lah, memudahkan kita. 5 darab 5, 25. Okey, tambah 2 di atas. 1 darab 5, 5 tambah 2, 7. Okey, jadi jawapan kita 75. Okey, sekarang kat mana titik perpuluhan kita? Okey, titik perpuluhan kita kena tengok pada soalan. Okey, pada soalan yang pertama ni ada 1, 2. Okey, ada 2. Yang belakang ni pula ada 3. Kita hanya kira yang perpuluhan dia sahaja. Okey, jadi 1, 2, 3. Ada 3. Jadi daripada belakang, gerak 3 kali. Letak titik perpuluhan belakang jawapan, gerak 3 kali ke depan. 1, 2, 3. Jadi kat sini titik perpuluhan dia. Ada 1. Gigi kosong ni kita letak kosong. Okey, jadi jawapannya titik perpuluhan sifar 7, 5. Okey. Itu cara dia. Jadi sifar perpuluhan sifar 7, 5. Okey. Saya ulang, kalau darab dengan perpuluhan, pertama kita darab angka sahaja dulu. Angka sahaja dulu. Dapat jawapan, baru kita letakkan titik perpuluhan ikut berapa banyak tempat titik perpuluhan, tempat perpuluhan pada soalan. Okey. Okey. Jadi yang 5 ni, perpuluhan 5, 1.5, 5 ni je yang dikira sebagai tempat perpuluhan. Yang 1 ni bukan, 1 ni nombor bulat. Okey. Jadi yang perpuluhan 5 ni dikira satu tempat perpuluhan. Okey, jadi ada 3 lah. Sifar, 5 dan 5 ni. Okey, jadi ada 3 tempat perpuluhan. Sebab tu kita gerak 3 kali. Okey. Faham tak ni? Okey, jadi harapnya dapat faham lah. Jadi contoh yang lain, kita buat contoh yang lain. Okey. Contoh yang lain, contohnya 32.4 darabkan dengan contohnya 2.3.
Okey, ni contohlah. Okey, jadi kita hanya darabkan macam yang saya bagi tahu, hanya darab angka dia sajalah. Angka dia. Jadi angka yang pertama ni apa? 3, 2, 4. Jadi darabkan dengan angka yang kedua ni apa? 23. Okey. Jadi buat dalam bentuk lazim kita. 3, 2, 4 darab 23. Okey. Jadi 4 darab 3, 12. Okey. Tambah 1. 2 darab 3, 6, 7. Tambah 1, 7. 3, 3, 9. 4 darab 2, 8. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Jadi kita tambahkan. Jadi 2, 15. Tambah 1, 10. 14. Tambah 1, 7. Okey. Jadi jawapan kita 7,452. Tapi belum lagi. Sekarang ialah masanya untuk kira titik perpuluhan. Tempat perpuluhan kita berapa banyak. Okey, jadi yang pertama, nombor pertama ada berapa? Ada 1 je lah ni, 4. Okey, ni 1. Okey, dan yang kedua 2/3, 3 ni saja yang kita kira sebagai tempat perpuluhan. Jadi ni 2. Okey. Jadi ada 2 tempat perpuluhan. Jadi daripada belakang gerak berapa kali? Gerak 2 kali saja. 1, 2. Jadi dekat sini dia punya titik perpuluhan dia. Jadi dia punya jawapan 74,52. Okey. Begitulah. Okey, mendarab perpuluhan. Okey. Kelas, saya harap saya ulang semula. Okey, bila darab dengan perpuluhan, yang pertama darab angka dia sahaja dulu. Kemudian pada jawapan baru kita kira berapa banyak tempat perpuluhan. Okey, dah dapat berapa banyak tempat perpuluhan. Jadi pada jawapan tu kita mula gerak daripada belakang atau kanan jawapan ke kiri. Berapa banyak? Ikut jumlah tempat perpuluhan daripada soalan yang kita dah kira tadi. Okey. Jadi saya harap awak dapat memahami cara mendarab perpuluhan dengan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.